Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini saya ingin bercerita tentang Canva. Kenapa anda harus menggunakan Canva sebagai seorang business online? Apa itu Canva sebenarnya? Okey, Canva adalah sebuah tools untuk anda membuat reka bentuk untuk semua orang. Macam anda nak buat image, anda buat video, anda nak buat website atau sebagai grafik. Percayalah bahawa anda harus menggunakan Canva, dan pengalaman pertama anda jika anda menggunakan Canva, anda tidak akan gagal. Walaupun anda tidak mahir membuat mengenasi membuat grafik atau anda tidak mempunyai knowledge untuk buat grafik, anda masih mampu untuk membuat sebuah grafik atau image yang baik menggunakan Canva. Okey, dan pada 2020 ini Canva telah telah buat banyak pembaruan dan lebih mudah untuk menggunakan Canva. Okey, so hari ini saya cerita apakah kelebihan yang Canva 2020 ini beri kepada anda dan kenapa anda harus gunakan untuk diri anda. Okey, so sebelum itu kita bercerita tentang sejarah dululah. Okey, so pengasas Canva ni adalah Melanie Perkins. Dia itu zaman-zaman kanak-kanak dia belajar di Sacred College, kemudian dia belajar di komunikasi, belajar sebagai psikologi di University of Western Australia lah. So dia juga belajar tentang rekaan komputer asal sebagai subjek major keterbelakangan Jena. Ketika dia sedar bahawa ada ramai pelajar pada depan dan kesukaran untuk menyelesaikan tugas yang memerlukan kemahiran teknikal dan kompleks seperti perisian Photoshop atau Illustrator atau Adobe. So kita seorang pelajar faham kan macam nak buat grafik menggunakan Photoshop, kita pun tak tahu. Nak belajar pun terlalu complicated, padahal benda tu mudah saja. Bukan mudah lah, kita perlu sikit saja untuk buat grafik. Tak perlu nak belajar Photoshop sebegitu orang kata terlalu mendalam tu, tapi kita tak tahu. So oleh itu mereka telah menubuhkan sebuah syarikat yang mula dipanggil sebagai apa ni, Fusion, dipanggil sebagai Fusion Book. Okey, Fusion Book. Dan kemudian mereka mula menukar kepada nama Canva. So awalnya sangat mencabar lah kerana tak ada orang nak melabur lah. Akhirnya mereka bertemu dengan bekas eksekutif Google dan mereka telah melabur, dan kemudian dan seterusnya Canva telah menjadi sebuah sejarah. Okey, sebuah aplikasi yang cukup hebat untuk seorang business owner, dan ramai telah menjana pendapatan melalui Canva juga. Okey, so jom kita lihat apa kelebihan Canva. So saya beri kepada asas hingga yang terkini. Okey, so kelebihan Canva yang pertama adalah boleh upload gambar dan video dari galeri handphone anda. So dia punya application, sudah tentu anda buat kerja menggunakan handphone kan. So Canva ini adalah mesra mobile. Ada kalanya anda menggunakan tersebut untuk menggunakan editing di dalam handphone. Jadi Canva memang menyediakan fungsi ini supaya anda boleh memuat naik gambar yang anda ingin masukkan di dalam poster atau video. Anda hanya perlu klik butang upload media dan aplikasi akan pergi ke galeri handphone dan data anda. Mudah sangat. Kalau guna tab lagi mudah. Okey. Nombor 2, masukkan teks atau video dalam desain anda. Okey, di dalam Canva terdapat ratusan atau ribuan jenis tulisan dan juga sampel-sampel tulisan yang kita boleh gunakan untuk buat poster atau video. Dan juga kita boleh memberikan anda video-video pendek untuk anda gunakan sebagai anda punya poster untuk iklan anda. Anda play, masuk, ubah sikit ayat, buat, dah boleh publish. Begitu mudahnya jika anda menggunakan Canva. Ini adalah perkara asas. Anda ambil gambar daripada Canva, dia telah sediakan, anda masukkan tulisan, dah jalan, dah siap. Okey, itu mudahnya Canva. Okey, itu yang perkara asas dia. Dan nombor 3 adalah template. Saya memang kata kepada saya memang suka gunakan Canva sebab dia dapat ribuan template yang digunakan secara percuma untuk anda. Jika anda seorang menggunakan Canva free, template untuk Facebook, template untuk YouTube, template untuk Instagram, Reel lah, semua ada. TikTok ada, business card ada, logo ada, poster ada, banner ada, semua ada. Anda hanya pilih yang telah disediakan untuk anda dan anda boleh terus pakai, dan anda perlu update sedikit, sudah siap. Artinya anda perlu touch up sikit-sikit dah boleh buat sebuah kata konten untuk social media anda, kerana terdapat ribuan
ribuan template telah siap untuk anda. Jika anda guna Canva Pro, lagi lah semua free kan. Canva free pun sudah cukup mencukupi. Ini kelebihan yang saya rasa salah satu kekuatan mereka lah untuk orang menggunakan Canva ni untuk bisnes atau platform bisnes mereka. Okey. Dan nombor 2 adalah orang kata dia boleh masukkan audio dan video di Canva. Okey. So anda punya video, di sini saya cakap, saya nak masukkan video saya, kemudian saya masuk audio. Dia punya juga ratusan atau ribuan audio yang boleh anda pilih atau muzik lah, masuk ke dalam. Contoh reel lah, memerlukan audio kan. Anda masuk, anda pilih satu, anda boleh buat audio, reel anda sendiri. Audio disediakan, tak perlu ada pening kepala. Semua dah siap. Okey, ini satu kelebihan juga. Okey, dan juga seterusnya, walaupun saya kata ini fungsi adalah fungsi yang tak begitu penting, tetapi amat penting. Di mana dia sistem auto save. Pernah tak kita buat satu kerja, kemudian kita tu pun nak save, tutup. Nak buka alamat dah hilang pernah berlaku kan. Biasa kalau kita buat Excel dulu Excel tak ada auto save kan kalau tak setting. So untuk Canva, kamu buat terus di save, kamu buat terus save. So anda tidak kehilangan editing anda. Okey. So sebab Canva punya fungsi untuk auto save. So anda punya klik butang design, anda buat, tinggalkan dia akan ada. Itu untuk saya salah satu feature yang mungkin orang kata tak penting, tetapi sebenarnya auto save ni adalah amat penting jika seorang designer atau seorang yang sibuk lah. Okey. Dan seterusnya, inilah fungsi yang paling penting jika anda ingin menggunakan Canva sebagai sumber perdataan anda, di mana dia boleh download dan share design secara percuma. Di mana dalam jika anda buat satu design seperti contoh website atau satu Instagram template, anda boleh sharekan anda punya design itu dengan menggunakan template link yang disediakan oleh Canva, di mana orang, jika anda kasih pada link tersebut dipakai, dia boleh ubah sesuai dengan syarat anda kasihkan everybody can edit lah. Kalau anda nak dia tak boleh edit, anda boleh access, nobody can edit, can read only, pun boleh juga. So biasanya dari sinilah kita membuat sumber pendapatan, di mana kita membuat design seperti website contohnya, kita dah buat, kita share template link, ambilkan link punya HTTP, kemudian kita jual. Orang berminat, kita jual kepada mereka dapat tu file dan mereka gunakan. Inilah yang paling penting, dan orang kata inilah ibu yang menjadi kekuatan kepada Canva untuk seorang peniaga bisnes online, di mana dia boleh share design kita menggunakan template link. Itu yang paling penting. Ini sinilah dia punya key dekat sini. Okey. Dan seterusnya, pada 2025 ini Canva telah buat banyak perubahan. Salah satu adalah Canva AI di mana AI pada zaman ini, Canva memang cukup power AI dia. Dan baru-baru ni pada bulan Jun ini, Canva telah bekerjasama dengan VO3 Google membuat sebuah video AI yang realistik. Sebenarnya dengan GPT pun dah dibuat juga. Dan saya telah melihat satu video VO3 daripada Canva, memang awesome. Saya ada video dia. Nanti saya masukkan dalam video, saya masuk dalam last punya ini video nanti lah. Abang tengok video saya buat ni, memang nampak realistik. Tetapi hanya untuk menggunakan Canva Pro saja, dan dibenarkan 5 video dalam 1 bulan. Okey. Tetapi jika anda nak beli, boleh belilah 7,000 token atau kredit dengan harga lebih kurang convert duit Malaysia RM500 lah untuk VO3. Baik guna Canva Pro 250 tahun, kita dah boleh pakai 5 video kan, cukup lah untuk kita belajar. Tetapi bila buat benda macam ni, kita perlu mahir tentang prompt engineering lah, buat prompt yang tertentu lah. Tapi orang mana pun saya tahu Canva AI memang awesome, anda boleh lihat dan gunakan. Okey. Dan yang seterusnya adalah Canva kini boleh buat coding, dia panggil Canva Code. Okey. Anda boleh buat mencipta elemen dan pengalaman interaktif dengan hanya menerangkan perkara yang mereka mahukan dalam prompt anda tersebut. Pada asasnya, kita boleh membenarkan anda boleh membuat ciptaan yang berfungsi dan sedia digunakan seperti kalkulator, kuis atau satu game secara langsung dalam Canva tanpa tulis kod. Yang ini saya kurang mahir. Tetapi jika anda seorang coding, anda tak nak buat coding ni, anda boleh lihat
tulis, dia akan cerita untuk anda kalkulator atau apa. Okey, yang ni saya belum study lagi. Tapi inilah satu lagi kelebihan Canva Code. Saya tak sempat study disebabkan terlalu banyak feature-feature atau fungsi yang diberikan oleh Canva. Terlalu banyak, kita nak study satu persatu makan masa. Okey, kita akan pergi juga nanti. Saya tengah belajar Canva AI. Okey. Okey. Dan terakhir sekali, Canva banyak membuat orang kata integration dengan ratusan aplikasi pihak ketiga, seperti orang kata embed untuk map, seperti branded logos, dia ada buat kat situ, di mana anda boleh gunakan secara percuma. So artinya sebagai contoh, anda nak buat teks jenis gradient, anda boleh pergi ke aplikasi dan menggunakan gradient apps di bawah sana, klik, dia akan buat untuk anda secara auto untuk ada di sini. So artinya Canva memang orang kata bekerjasama dengan pembangun teknologi luar untuk dimasukkan, sinkroniskan dengan Canva dan boleh membenarkan pengguna menggabungkan Canva dengan integrasi pihak ketiga untuk membuat penerbitan dan juga image yang lebih baik dalam bentuk mereka. So inilah satu awesome yang bagus. So yang ni jika anda faham, anda boleh gunakan. So mudah saja. Ada yang kadang kena, ada token yang berikan, mungkin ada yang berikan 30 token atau 40 token lah. Tapi anda boleh gunakan semuanya. Jika anda mengambil Canva Pro, lagi mudah lah. Alright. So Hanif, soalan tanya pada saya. Tadi anda kata kita soalan kita boleh jual banyak produk Canva. Yes, kita boleh jual berbagai produk Canva. Pertama, kita boleh buat seperti daily planner, weekly planner, buat budget planner, kita boleh buat ebook atau niche topik, kita boleh buat social media punya content untuk Instagram Reel, kita boleh design untuk Instagram dalam niche-niche yang tentu seperti food ke apa, kita boleh buat, kita boleh jual. Kedua, kita boleh buat tutorial, kita boleh buat orang kata branding kits, kita boleh buat email signature template, invoice template, proposal template, wedding template. Wow, banyak betul lah. Event template, teacher planner, ebook for kids kita boleh buat. Sekarang ni paling popular, tengah naik sekarang dot template, di mana titik-titik kita rasa gabungan pun boleh buat, atau buat coloring punya template untuk melukis, boleh buat di Canva. Banyak, dan anda boleh gabung buat, anda boleh jual semula untuk anda punya keuntungan menggunakan template link yang diberikan oleh Canva. Nampak tu? So ini cukup banyak. So Canva ni anda patut belajar Canva, kerana Canva ni menjadi pendapatan untuk anda dan tengah hot demand sekarang ni. Alright. So jika anda nak lihat contoh-contoh saya buat website guna Canva, ada bawah ni lah. Alright. Dan yang terakhir sekali adalah Canva adalah percuma dan murah. So jika anda pemula sebagai Canva, anda boleh menggunakan Canva free lah. Okey. Tetapi jika gunakan free, tidak semua fungsi-fungsi yang anda gunakan. Ada fungsi macam crown anda tak ada guna, anda kena bayar. Dan jika anda rasa anda sudah boleh pergi dengan Canva dan anda kata saya memerlukan dia untuk saya punya konten, anda boleh gunakan Canva Pro lah, di mana tidak mahal sebenarnya. Setahun anda kena bayar RM250 saja. Meaning dalam satu bulan RM20 sajalah. So saya ambil Canva Pro RM250, setahun saya sudah gunakan sepenuhnya. Canva ni lagi mudah. Tetapi jika anda nak belajar, test dulu, guna Canva free. Tapi saya nasihatkan anda, janganlah beli Canva Pro di Shopee ke atau mana. Itu semua jangan beli, kerana kebanyakan fungsi tak ada guna. Kerana anda akan beli sebuah orang kata fungsi dari Canva team. Dan tentunya ada berpuluh orang masuk dalam Canva team tu, dan mereka menggunakan bersama-sama. Cek untung lah, di mana dia berkurang dalam 230 ke per person, saya tak pastilah. Tetapi banyak fungsi anda tak digunakan. So better anda subscribe nama anda, subscribe Canva Pro, anda berguna semuanya. Pilih jalan yang betul. Jangan pergi kat Shopee yang RM5 lifetime lah, RM10 lifetime. Ini semua tipu lah. Saya pernah buat juga. Okey, jangan guna. Lepas tahun dah habis. Lala anda punya design tak boleh guna. Macam tu tak boleh. Okey, kesimpulannya sebagai pemilik bisnes, anda harus melihat Canva ni ada sebuah platform yang cukup hebat. Membuat template Canva produk, video produk, kongsikan template, menjual Canva website. Maksudnya dengan Canva anda boleh membina keseluruhan dengan anda menggunakan satu platform saja. Dengan Canva, buat konten, buat semua
all in one dalam satu. Saya rasa itulah tujuan Canva buat benda ni sebenarnya. Okey. Persoalan timbul, mana saya nak belajar di Canva? Apakah modul Canva yang boleh saya gunakan sebagai rujukan? Untuk anda, kami di Shopee Mania ada membuat kelas sebagai modul Canva Website Pro. Bukan menggunakan Canva Pro, kita menjadikan anda seorang pro menggunakan Canva website. Kenapa kami membelikan Canva website? So untuk untuk tuan anda, Canva ni kita bagi 3 bahagian. Okey. Secara asas Canva membuat template bergambar, image. Canva membuat video, sama ada video daripada image tu jadikan gerak-gerak atau video dari template. Yang ketiga, Canva boleh membuat website. Ni 3 bahagian. Manakala Canva AI dan coding adalah satu integrasi berlainan dalam berlainan daripada yang ada yang kita gunakan sekarang ni. Atas sebab itulah kami melihat jika anda hendak belajar image, nak belajar buat video, ada lebih baik anda boleh terus belajar buat website. Kerana jika anda mau belajar buat website, anda harus membuat image untuk anda yang background. Anda harus kadang membuat anda tulisan bergerak-gerak di dalam anda punya website, atau anda nak embedkan anda punya video ke dalam website anda. Itunya dalam website anda harus belajar kedua-dua ni. Dan secara langsung anda mahir belajar buat image, buat video dan juga buat website. So sebab itulah dalam modul kami berikan modul untuk banner website untuk anda. Dan pada sama anda belajar kesemuanya. Okey, itu sebabnya saya fikir dari segi logik kat situ. Kalau saya ajar buat image saja, tapi video tak boleh buat, ni tak nampak dia sequence kat situ. Alright. Okey, apa yang kami beri untuk anda? So yang pertama, dalam sistem pelajaran kami, kita menggunakan sistem membership. Sistem membership di mana anda, sebenarnya anda mendapatkan produk kami akan hantar email pada anda, password pada anda, dan anda boleh masuk dan anda boleh belajar secara on the go menggunakan membership kami lah. So artinya membership itu adalah lifetime untuk anda. Alright. Nombor 2, kami tentunya memberikan anda kelas untuk Canva pemula dan advance. Hanif, saya zero Canva, no problem. Kita ada kelas pemula untuk menggunakan Canva, cara daftar hingga menggunakan dashboard di Canva, dan kemudian kita akan berikan anda tip and tricks untuk di Canva bagaimana buat tulisan ni. Lebih kurang dalam lebih 20 video lah kami tunjukkan bagaimana untuk membuat design menggunakan Canva. Ni kebanyakan untuk image untuk tulisan, untuk gambar, nak potong macam mana, untuk sengit macam ni, gradient macam mana. Semua kita ajar untuk anda di situ. So anda dah faham bagaimana menggunakan Canva secara asas, dan kemudian kita ajar anda lebih advance. Okey, dan kalau anda faham kedua-dua ni, termasuk buat video, anda faham kedua-dua ni, kita akan berikan anda pula pelajaran untuk buat Canva website. Dari sini anda akan menggunakan idea dari kedua-dua ilmu kita berikan, yang asas dan juga buat image dan video. Anda akan masukkan ke dalam anda punya Canva website. Dan malahan di dalam Canva website pula kami berikan 4 kelas Canva website untuk anda, iaitu Canva website untuk set pages atau landing pages, Canva website untuk jual kereta, Canva website untuk hartanah, dan Canva website untuk fashion. So keempat ni adalah niche yang berbeza dan ada sikit-sikit perubahan yang berbeza. So kita berikan 4 kelas di sini untuk buat Canva website saja, supaya anda faham setiap detail yang berlaku jika buat setiap website ni. Sebab ada setiap ni ada perubahan dia, setiap ni ada structure berbeza. Okey, structure untuk buat sebuah website ada berbeza mengikut niche lah. Okey, so kita ajar benda ni untuk anda. So anda telah dapatkan Canva kelas pemula, dapat tricks and trick kami, dan download ibu-ibu yang memberikan, dan anda belajar Canva website, anda sudah boleh dianggap sebagai pakar digital di Canva. Ini saya jaminan untuk anda. Okey, alright. Dan selain itu juga kita faham, jika anda telah mahir membuat Canva, anda nak jual produk-produk anda. Betul lah, anda dah buat website, anda buat email, anda nak jual macam mana? So atas sebab itulah kita memberikan juga kelas gateway payment, di mana kami memberikan sebuah kelas gateway menggunakan sistem pembayaran Toyobe. Kenapa kami gunakan Toyobe? Kerana Toyobe adalah percuma dan mudah untuk daftar berbanding dengan Bill.Peace lah, Stripe lain, semua leceh yang digunakan. Okey, so Toyobe untuk personal boleh guna, dan juga dia menggunakan bayaran yang rendah, lebih kurang RM1 saja. So kami ajar dah daripada daftar, lepas tu macam mana nak buat link dia, create bill dia,
bagaimana nak buat, nak orang kata untuk lihat kita punya pendapatan apa semua kita ajar di sana. Okey, jangan risau. Dan bagaimana untuk masukkan link daripada contoh anda nak jual image anda buat tu, macam nak masuk ke dalam Adobe secara auto, kita ajar juga untuk anda. So semua kita menjadikan di sini, ajar untuk anda buat sebuah dalam website anda buat link, klik, boleh pergi ke gateway payment. Artinya website anda berjalan 24 jam. Bagus kan? Ini kan berikan untuk anda juga. Jika anda nak gunakan WhatsApp boleh juga. Jika masuk ke WhatsApp, klik link ke WhatsApp anda pun boleh ya. Bergantung dari bisnes anda lah. Okey. Dan yang seterusnya kita memberikan tunjuk ajar menggunakan Facebook Ads. So dalam Canva dia punya tracking, tapi dalam Canva saja. Tetapi untuk tracking siapa datang, apa datang, kita tak boleh nak track menggunakan teman, kita menggunakan Facebook Ads lah. Dia panggil Facebook Pixel. Okey. So tidak boleh nak track. So salah satu caranya kita akan memberikan anda tunjuk ajar menggunakan Facebook Ads, menggunakan objective traffic dan dipanggil sebagai two step funnel, di mana kita buat satu campaign khas untuk anda punya produk, dan kemudian produk campaign semua menggunakan video. Dan kita akan target video ni berapa ramai tengok, dan buat satu campaign lagi, dia bagi retargeting. So retargeting campaign ni adalah, inilah yang menjana duit untuk anda sebenarnya. Okey, kita dapat mengumpul hot audience sini, dan sini kita dapat juga buat look like untuk anda punya orang-orang yang hampir suka produk yang sama. Kita mungkin ajar A-Sampai-Z untuk anda di sini. So Facebook Ads kita gunakan objective target dan juga menggunakan two step funnel, campaign and retargeting. Okey, kita menggunakan situ sebab Canva ini kekangan dari segi untuk dapatkan traffic untuk tracking list untuk link anda. Tetapi boleh gunakan Facebook Pixel jika ada menggunakan pihak ketiga, integrasi mula pihak ketiga. Ini saya tak beri tunjuk ajar. Okey, boleh, tapi kena bayar lagi lah. Saya tak nak semua kena bayar apa betul. Okey, dan seterusnya berita gembira adalah anda boleh jual semula template kami dengan nilai RM90 awal beli pada kami. Kami berikan anda template free lah, lebih kurang 1,000 template percuma. Dan baru kami berikan anda Canva, dia lebih kurang 15 ke 12 Canva website untuk anda, dan anda boleh jual semula 100% minit anda. Macam nak jual ni? Anda sudah belajar Canva website betul? Anda buatlah website sendiri, kemudian anda masukkan template tu yang kita berikan, dia punya URL semua dah ada, masuk dalam Adobe, jual, buat bill untuk gateway payment, orang klik beli, dapat secara auto ke alamat email mereka. Itu kami berikan. Dan juga anda boleh jual Canva website kami berikan, dan siap dengan orang kata website yang sudah siap untuk anda. Okey, kami berikan penuh cuma anda perlu guna ambil website itu, masukkan URL gateway payment saja untuk anda, dan sebenarnya gateway payment saja untuk anda, mudah untuk anda menjadi pendapatan anda balik. So balik modal lah. Okey, yang ketiga seterusnya, okey, disebabkan kami memberikan tunjuk ajar menggunakan membership portal lifetime, kami sentiasa kemas kini dengan maklumat terbaru. So jika anda melakukan modul kami, anda akan sistem melihat program tertentu lah. Baru ni kena kami ada beri website lah, 15 premium website. Dan melihat premium website tu dah not up to date, kami tukar menggunakan website yang baru. So ada kesini ada dapat melihat perubahan-perubahan yang kerap berlaku dalam membership portal ini mengikut kemas kini yang terkini pada tahun tersebut, pada hari tersebut. So anda jangan risau, dia rasa kemas kini terbaru. Sebab ini Canva website pro kami ini kita tetap menjual betul. Kita nak jual, tapi kita pastikan dikemas kini lah. Itu sebabnya kita kena kemas kini juga. Walaupun anda telah beli setahun yang lalu, tetapi kita tetap menjual juga produk ini. So kita pastikan produk ini ada relevan untuk tahun tersebut, dan anda mendapat imbuhan dia lah daripada kemas kini kami berikan ini. Dan juga kami juga berikan tambahan orang kata material yang berikan percuma, kami masukkan juga. Okey, sebagai contohnya kita memberikan percuma jika mendapat Canva saya perlu, kita sebelum saya berikan 1,000 plus Canva image template untuk anda dapat situ. Semua ada mini ads, mini template kita berikan. Kemudian kami berikan juga anda untuk Facebook ni untuk 66,500 faceless video
reel untuk anda. So anda ada video Facebook reel 6,500, anda tulislah post untuk anda punya konten, betul. So nak kita tambahkan berbagai ilmunya baru untuk anda. Alright. So dan juga kami berikan juga tambahan-tambahan seperti ibu-ibu yang baru. Dalam kita punya gambar website pro ni, kita masukkan PDF untuk template, untuk website, untuk orang kata faceless, tapi kita tambahkan lagi untuk seperti Facebook lead, cara buat link WhatsApp, macam analisa data Facebook ads, kita masukkan sekali. Kita masukkan saja kasih pada anda. So inilah kelebihan jika dapat gambar website pro kami akan gambar kini dari masa ke semasa. Okey. Dan berita gembira satu lagi. Itu dia. Kami juga ada berikan anda pekerja AI, dipanggil sebagai custom GPT copywriting, di mana anda boleh membuat copywriting menggunakan custom GPT kami. So GPT dan custom GPT ada berbeza. Okey. Chat GPT adalah umum. Custom GPT adalah kita menggunakan OpenAI, kita buat satu aplikasi, kita masukkan prompt untuk copywriting ini saja. Kita beri arahan pastikan dia buat copywriting ini. Jika buat copywriting, apa perlu buat? Dekatan soalan, berkisar tentang spesifik untuk membuat sebuah structure copywriting. Ini dipanggilkan custom GPT copywriting. Alright, dia boleh buat dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu juga. So dia akan beri arahan Sedia tulis dalam bahasa Malaysia, dia kata dalam Malaysia. Sedia tulis dalam bahasa Indonesia, dia tulis bahasa Malaysia lah. Okay. So tapi at the end, dia boleh buat sebuah copywriting yang kata lebih baik daripada GPT biasa. Itu kita panggil custom GPT. Kita dah setkan prompt untuk anda. Anda buat, anda type saja nama produk, nama ni, nama tu, dia buat untuk anda. Kelebihan dia buat untuk anda. Okey. Kami berikan baru tahun ni kami berikan kepada anda untuk ini. Dan anda juga boleh menjual, tidak boleh menjual kami punya custom GPT, tapi anda boleh menjadi freelancer untuk custom GPT kami ini. Satu lagi, semua tempatan untuk anda, di mana anda membuat perkhidmatan, membuat copywriting. Alright, ini kita berikan untuk anda yang terbaru lah. Dan lain kita juga memberikan servis selepas jualan lah. So di mana kami tak ada call, kami berikan anda nombor telefon WhatsApp. Jika anda ada masalah, anda WhatsApp kepada kami. Jika anda ada isu tertentu, dan jika benda tu agak panjang, kita akan buat video dan kita akan masukkan ke dalam membership portal agar semua orang dapat maklumat yang sama yang anda minta ni. Kita nak nanti 2 kali untuk tanya benda sama kan, kita masukkan. Nah, kebanyakan kemas kini kami buat di dalam gambar website program ini semuanya berdasarkan kepada feedback customer kita. Anda lah yang berikan kenapa ada 10, kenapa saya tak ada tambah section pages di gambar. Kamu benarkan 10 section saja kan. So saya nak buat 12 tak boleh. Ada cara dia. Kita ada pernah berlaku dan kita telah tambahkan video, kita telah ajarkan cara tersebut. Kadang-kadang kita pun mislook benda-benda yang macam ni kan. Alright. Okay. So tujuan modul gambar website ni dia banner adalah kini kita ingin berikan satu full funnel business digital untuk anda. Okey. Pada mulanya saya faham anda ingin mempelajari gambar saja. Dan kita memberikan anda lah, itu kita punya main point dalam modul ini, untuk memberikan anda belajar tentang gambar A sampai Z. Tetapi jika anda berjaya membuat sebuah website atau worksheet atau anda punya gambar template, dan bagaimana anda nak menjual, itu persoalan tersebut. Sebab itulah saya suka tak suka, saya akan berikan, saya kata pada diri saya kena berikan anda ke semua funnel marketing ini, seperti gateway payment, Facebook ads, template percuma, faceless book percuma, AI copywriting percuma untuk anda, supaya anda mudah untuk anda mempromosikan produk yang anda buat tadi guna gambar, tak usah website atau apa, boleh buat itu. Dan gunakan gambar website itu untuk menjual produk yang anda buat juga. Itu pun juga. Okey, kerana 80% income daripada produk bisnes online ni ada daripada marketing, daripada iklan, pada kita punya traffic organik atau traffic berbayar. So kita perlukan ni semua. Traffic organik perlukan banyak konten. Kita berikan semua untuk anda dalam satu modul ni. Inilah yang kelebihan gambar bisa perlu untuk anda. Anda tak beli apa, satu site dengan satu modul ini anda sudah boleh buat macam anda boleh full untuk anda punya bisnes anda. Banyak okey, banyak dengan harga RM RM90 saja anda dapat maklumat yang cukup lengkap.
Alright. So jika ada masalah, persoalan, anda boleh komen kami di bawah ini dan kami akan berikan anda penerangan yang lebih lanjut. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa boleh beli ini masa.